Dia tanya, PRM Melaka lawan 3 penjuru ke? Saya jawab pertanyaan ini. Okey. Cik Azmi, kalau Cik Azmi tanya saya wajib nak lawan 3 penjuru. Tu daripada dulu lagi saya dah cakap lah. Saya wajib nak lawan 3 penjuru. Sebab, okey, apa sebab dia? Yang pertama, saya tak nak kita bertanding pilihan raya atas nama Kerajaan Perpaduan sebab kita akan mendukung biawak hidup liability UMNO, BN. Kan? Kita boleh menubuhkan Kerajaan Perpaduan, tak ada masalah. Sebab itu demi kepentingan negara. Kan? Kita terpaksa gadaikan prinsip kita demi rakyat dan demi negara ketika PRU ke-15. Tak ada parti yang mendapat majoriti yang boleh tubuh kerajaan. PRU ke-16 pun kita boleh bergabung dengan kerajaan dengan UMNO BN kalau ditakdirkan tak ada parti yang boleh tubuh kerajaan. Tapi dalam pilihan raya kita tidak boleh bersama. Sebab kita tidak nak mendukung liability UMNO BN. Sebab apa saya kata dia liability? Sebab UMNO BN tidak pernah berubah daripada sikap dia terhadap rasuah. Kalau dia berubah terhadap rasuah dan salah guna kuasa, dia tidak akan sokong Najib. Dia tak akan sokong Najib, dia tak akan mendewa-dewakan Najib. Tapi dia tak pernah berubah. Dia tetap mendewa-dewakan Najib. Kan? Jadi mengapa kita perlu nak mendukung biawak hidup? Kempen pilihan raya, kalau kita bersama dengan UMNO BN, untuk nak kempen apa? Nanti pembangkang kata apa? Sudahlah, kamu berkawan dengan UMNO, bersama dengan UMNO yang tidak pernah berubah dari segi rasuah. PAS pun rasuah juga tuan-tuan. Tapi sekurang-kurangnya ada 1-2 kes saja. Ini tak, segala bapak tu masih didewa-dewa. Najib dianiaya, Najib tidak diberi pengampunan dan sebagainya. Jadi, itu hujah saya yang pertama. Mengapa PRN Melaka dan Johor, kita mesti, dan juga PRU ke-16, kita mesti bertanding secara solo. Yang kedua, yang pertama tadi, kita tak nak mendukung biawak hidup liability UMNO yang masih tidak berubah dari segi rasuah. Bukti, mereka masih menyokong Najib. Saya tak nak sebut pemimpin mereka yang terlibat dengan rasuah, saya tak nak sebut yang tu. Yang tu mungkin nanti kalau saya sebut, ramai akan menyebabkan ramai orang terpeleot ataupun ramai yang marah kepada saya. Tapi saya nak sebutnya yang depan-depan mata, kan, kes Najib itu. Yang kedua, PRN Melaka dan juga PRN Johor ini, peluang Pakatan Harapan untuk menang banyak kerusi terbuka luas. Peluang untuk menang banyak kerusi lebih besar berbanding dengan bekerjasama dalam Kerajaan Perpaduan. Sebab apa saya kata gitu? Kalau kita bertanding menompang UMNO BN, sebab UMNO BN tidak akan bagi banyak kerusi pada kita. UMNO BN siang-siang beritahu dia akan pertahankan 21 kerusi yang dia menangi pada PRN 2021. Kalau nak bincang pun dia kata, kita bincang kerusi 7 kerusi. Okey, 7 kerusi yang dimenangi oleh apa tu jap Kalau nak bincang pun dia kata, kita bincang 7 kerusi yang dimenangi oleh Perikatan Nasional dan juga yang dimenangi oleh PA sebelum ini. Itu saja kalau boleh nak bincang. 21 kerusi yang dia menang tak boleh bincang. Jadi maksudnya, kalau 21 kerusi yang dia menang tu tak boleh bincang, tinggal lagi berapa? Tinggal lagi 7 kerusi. 7 kerusi pun dia kata nak bincang dulu. Kan? Maksudnya PH mungkin hanya in hand 5 kerusi je kat Melaka ni. 4 kerusi DAP, 1 kerusi amanah. Kan? Yang 2 lagi itu kerusi Sungai Udang dan Bemban bincang. So itu yang saya kata, kalau kita bertanding atas nama Kerajaan Perpaduan, memang tak ada kerusi lah. 5 kerusi je lah, kan. Jadi memang kalau nak menang pun 5 kerusi, itu pun kalau boleh menang. Itu sebab saya kata peluang untuk menang lebih banyak kerusi kalau kita bertanding solo. Ditambah lagi sebab bila kita bertanding solo, kita akan dapat bertanding banyak kerusi. Instead of 5 kerusi saja.
yang in hand. Kan? Tambah paling banyak, tambah 2 kerusi saja. Kalau kita bertanding secara solo, tuan-tuan, saya nak share dengan tuan-tuan statistik keputusan PRU ke-15 Parlimen, pilihan raya Parlimen, tapi kita narrow down kepada don-don. Pertandingan atau pilihan raya ke-15 umum, okey, sebab PRN Melaka 2021, PRU ke-15 2022. Jadi don tak ada mengundi lah tahun 2022. Jadi hanya mengundi Parlimen. Bila kita buat analisis, okey, undi-undi yang diperolehi oleh ahli-ahli Parlimen PH, okey, mengikut don-don, 14 kerusi don dimenangi oleh PH, tuan-tuan. Dalam PRU ke-15 itu. Termasuklah 3 kerusi yang dimenangi oleh PH di Parlimen Hantarajaya. Kan? Bayangkan tuan-tuan, 14 maksudnya separuh. Sebab kerusi don Melaka ada 28. Separuh 14 dimenangi oleh, kalau kita narrow down ikut don-don, 14 don PH menang. Tuan-tuan tahu BN menang berapa? BN hanya menang 4 kerusi saja. Sebab dalam PRU ke-15, BN telur ayam. Parlimen dia tak menang satu pun. Tuan-tuan. PH menang 3 Parlimen. Daripada 3 Parlimen itu, 14 don yang dimenangi oleh PH. PN pula, Perikatan Nasional, dia menang 3 don juga. Dia menang 3 Parlimen juga. Daripada 3 Parlimen itu, PN menang 10 don, tuan-tuan. 10 don. 14 campur 10 campur 4, 28 don. Bayangkan, BN adalah tercorot 4 kursi saja dia menang. Kalau ikut undi-undi don. Nanti saya mungkin dalam sembang rakyat, sembang santai akan datang malam besok malam saya akan senaraikan don-don yang dimenangi oleh BN. Yang setahu saya antara don yang dimenangi oleh BN ialah rembir. Rembir, teluk emas. Ada don lagi yang dimenangi oleh BN. Jadi dengan itu, okey, mengapa kita perlu bertanding bersama dengan Kerajaan Perpaduan? Dengan UMNO BN. Sedangkan kita tahu UMNO BN pun tak nak bincang dengan kita. Dia kata untuk 21 kerusi itu full stop. Takkan dibincang lagi. 21 tetap milik aku. Sebab dia kata macam tu, sebab dia refer kepada keputusan PRN Melaka 2021. Memanglah dia menang 21 don. Sebab PRN 2021, peratusan keluar mengundi hanya 60%, tuan-tuan. 60% saja. Memanglah dia menang sebab pengundi-pengundi dia memang duduk kat kampung. Orang kampung keluarlah pengundi. Pengundi-pengundi PH ialah pengundi-pengundi atas pagar dan juga pengundi-pengundi Cina, India yang ramai di kalangan mereka tinggal di luar. Dan juga pengundi Cina yang ada di dalam kampung pun tak nak keluar takut COVID masa tu. Jadi memanglah kau menang besar. Itu sebab bila kita bercakap soal pembahagian kerusi, kan? Cakap soal pembahagian kerusi berdasarkan kepada PRU 15, dia tak nak. Dia tak sebut pun pasal keputusan PRU ke-15. Dia hanya sebut kita refer kepada keputusan PRN. Sebab dia cerdik, tuan-tuan. Kalau dia refer pada PRU, habislah dia. Itu sebab saya mengharapkan kepada pimpinan PH, jangan jadi bodoh. Kan? Pimpinan PH, jangan jadi bodoh untuk PRN Melaka dan PRN Johor sehingga sanggup nak bertanding atas nama Kerajaan Perpaduan. Bodohlah, tuan-tuan. Dahlah kita kena buli di Johor. Kan? Kita kena buli di Johor dan kita nak kena buli di Melaka. Kan? Adakah Tuan Presiden Amanah telah maklum hasrat Amanah Melaka untuk bertanding solo dan langgar semua kursi UMNO? Itu saya tak tahu, Mr. Biskus. Saya tidak menjadi pengurusi Amanah Melaka, saya pun tak jadi timbalan pengurusi Amanah Melaka. Itu bergantung kepada pimpinan Amanah Melaka lah. Saya hanyalah ketua Amanah Kawasan. Kan? Tapi apa yang saya perkatakan ni, saya
memang berkata daripada dulu lagi. Dan saya pernah, Presiden Amanah pun pernah kata, kita kena bersedia, dia kata, tanding solo. Tu dia kata kat saya lah. Sebab saya sentiasa konsisten dengan pendapat itu. Mungkin dia pun dengar ada sahabat-sahabat yang menyampaikan live saya ni kepada dia kan. Lawan tetap lawan.